Ramai orang gaji bawah 3,000, tapi phone mesti iPhone, kopi mesti Starbucks, baju kena branded, gaya kaya, tapi poket kering. Bukan salah nak bergaya, tapi bila simpanan tak ada, emergency fund pun kosong, itu bukan gaya hidup, itu gaya bahaya. Gaji masuk pagi, malam dah tinggal 100, tapi masih scroll Shopee tengah malam. Beli benda bukan keperluan. Orang kaya tak nampak kaya sebab dia orang beli aset. Orang biasa nak nampak kaya, tapi tengah gadai masa, tenaga dan masa depan. Nak nampak kaya atau nak betul-betul bebas kewangan. Zaman sekarang bukan nak tunggu naik gaji baru nak ubah hidup. Kena mula dari mindset. Cari income yang boleh grow, bukan lifestyle yang semakin habiskan duit. Saya sendiri start dengan buat part-time business, dan dari situ saya mula simpan, mula ada cash flow. Kalau kamu rasa dah penat hidup macam ni dan nak tahu macam mana nak mula dengan sistem yang proven, komen ubah kat bawah. Saya akan send free invite ke seminar kami. Jangan biar gaya hidup makan masa depan anda.